Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang berakhir isinya mudah supaya dia berakhir. Tapi banyak orang juga hak tak tahu kata ku siap gapo. Kalau royak tak isinya mudah ya sedap, dia lembut. Lepas tu suka nak makan lah. Tapi tak tahu ku siap gapo. Mula-mula supaya nak ayat kata isinya mudah, dia buat kita segar. Yang kedua, dia buat kita tu gagah tulang, gagah gigi. Yang ketiga, dia buat kita mudah berak. Lepas tu yang keempat, dia ada lemak hak baik. Pasal Thai dia kata kaiman dia. Lemak tapi hak baik. Sampai di hari ni kalau kita boleh makan isinya hak mudah ratik tu, dia boleh munafak. Ada supaya nak tunjuk kita tengok. Oh ni. Oh, ni sedap nah. Pas cara makan tu minta maaf weh. Makan isinya mudah, jangan buh sakai, jangan buh gulai, jangan buh krim, jangan buh gapo. Makan isi saja-saja belah ni. Ada setengah-setengah tu berayak tu isinya mudah. Ada kau siap kata ada gapo. Blender masuk susu, masuk krim, masuk gula, masuk gapo, penuh bih. Lepas tu blender buat juice, prup buat juice. Lepas tu minum sedap. Jadi kecing manis. Sebab apa? Dia suruh makan isinya mudah, metah belah ning. Bukan suruh masuk ning. Bawa masuk gula, masuk susu, masuk krim, masuk gapo. Jadi kecing manis dia. Dia punuh ku siap dia. Sebab tu cara nak makannya mudah, makan metah-metah belah ning. Makan metah-metah belah ning, jangan campur dengan gapo. Belah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hak ni baru boleh ku siap supaya royak. Kelapa supi ni dia manis. Sebab dia tak biasa masuk baju kimia. Mudah-mudah nah. Sampai tu dah hari ni, kalau kita royak atau makan buat apa isinya mudah. Duk berakhir makan tu. Ada setengah-setengah tu dia salah faham. Dia kata makan isinya mudah, dia buat jadi lemak. Lemak tu lemak lah, tapi lemak hak baik. Bukan lemak hak tak baik. Kita duk makan susu, duk makan krim tu lemak hak tak baik. Tapi lemak hak duk dalam kelapa muda ni lemak hak baik. Lebih-lebih lagi orang hak lemah anggota. Tak kuat anggota, lepas tu tuai jadi tak segar. Lemah, lemak. Kelek mata lama-lama sekali. Ambil isinya muda dengan airnya muda. Isi kelapa muda dengan air kelapa muda. Nah, Malaysia panggil kelapa. Video makan insya-Allah. Air tu minum lah. Orang. Air tu minum, lepas tu isi ni dia makan. Dia cepat sembuh. Dia makan. Kalau orang nampak lemah-lemah sangat, dia makan. Satu biji sehari, serta dengan air, serta dengan isi. Insya-Allah buat dia kuat syahwat. Lepas tu buat dia tu berak mudah, buat dia segar, kuat tulang, kuat gigi, mudah berak. Alhamdulillah. Mudah-mudah nah. Tak cukup supi ni sutih, tapi belalah pandai lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.